Okay, live. Okay. Malah nak air sangat. Cacah je. Okay, kita dah lama tak buat update kita punya satu aktiviti kerja lah. Kita pun dah lama tak update kerja wedding kita sebelum ni. So hari ni 10 tahun 2026, setelah mendapat satu semangat semalam edit video baru. So rasa macam nak continue lah. Sebab rasa macam nak update lah. Banyak nak update benda lah tahun ni. So kita nak introduce team kita shoot wedding hari ni. Kecak ada. Okay guys, so today we with our professional drone pilot accompanying us today. So let me introduce you to Mr. Fendi. Mr. Fendi? Yeah. Oh, ketik kuku, minta maaf. So hopefully everything's gonna be okay today. So let's go. Okay, Fendi hari ni assist. Fendi pun sebenarnya dah start balik follow kita sekarang. Hari ni kau kena shoot drone dia. Shoot drone day one. Boleh, tidak masalah. Okay, lepas tu outdoor kau cover. Ya, boleh. So hari ni kita ada dekat area Bestari Jaya. Tak mana? Dia nak kata Rawang, Ijuk, Bestari Jaya. Atau dulu nama Bestari Jaya kata apa je? Alam Shah. Dulu tempat ni nama dia Batam Berjuntai. So kawasan sini agak jauh, agak sejam agak kita daripada Ceras tadi. Kalau sini Batang Berjuntai, dekat Melaka kita ada yang lagi hebat, Batang 3. Kat mana? Melaka. Belah mana? Lepak. Rumah kau? Kat rumah dia rupanya. Hari ni hari Ahad, 1 hari bulan 2. First day tu dah gaji lah? Belum 2 bulan tu. Sama lah. Tu kata esok pun happy. Hari ni tak happy lagi lah. Kurang happy je. Tak happy lah. Asyik-asyik. 1 hari bulan 2. Tak tahu nak update apa lah. Tapi so video ni sekejap lagi kita update. Kita share momen-momen je lah behind the scene untuk wedding ni sekejap lagi. So let's jom. First syarat dia kena ada barang-barang dari persiap pengantin. Lepas tu biasanya kita top up sikit lah lighting. Bagi nampak ada shadow sikit. So yang ni sebenarnya depend lah, subjektif lah. Ada orang ada cara-cara masing-masing ni. Jadi kita buat try yang paling simple tapi nampak good. Daripada dia bila ada lighting ni dia akan nampak something sikit. Kalau tak ada lighting memang akan semi tak ada pasal ataupun mengharap pada lighting luar. So bila dia top up lagi sikit ni okey lah. So settle dia cover pengantin tu. Hello, Assalamualaikum. Okey, nama siapa bang? Nama panggil apa? Fendi. Fendi pun boleh. Tapi nak tanya, mula-mula kenal agak mana? Panjang cerita dia. Saya nak cerita sekarang ke? Boleh. Tak payahlah, kita DM je lah kan. Jadi siapa yang mula-mula cek siapa? Terpegang. Cukup lah.
kreatif aku nanti lagi makan kan. Lepas nanti baru aktif dan oke. Korang berkenalan juga ayah. Dan semoga korang dapat baby tau. Ya tak tahu nak dapat baby ni. Jom kita nak pergi outdoor session. Sekarang sebenarnya dah terlambat dah pukul 4.30. Lepas ni aku dengan kau di shoot. Ni sibuk nak Okay guys, sorry I need to go back to USA because my flight is around 7. So I need to go. Okay, see you guys next season. season. Banyak. Sekarang dah pukul 7 malam. Last drag juga masa. So begitulah apa orang kata pancaroba wedding. Kita dah set timing nak awal, siap awal apa semua. So drag jugalah masa kita, biasalah tu. Sini di. Setelah sekian lama Macam tu lah. lens komen sikit pakai lens ni. Try lens baru pijat. Komen apa Canon ke Sony? Mula nak beralih ke Sony, tapi lepas dah pakai lens pijot apa lah bagi lah pula. Sony ke Canon? Nikon lah. Nikon lah. So tu je lah kita nak update behind the scene moment kerja-kerja buat wedding ni. Lama gila kita tak update, lama gila kita tak tunjuk. So ni lah kita tunjuk sikit and tadi pun tak sempat nak shoot, nak behind the scene sangat outdoor pun semua. DJ pun dah gerak, dah tak ada kru lah. So kita settle dua lah foto dan video. So dah settle lah Alhamdulillah. Jom kita ke Subway. Jom. Stay tuned for the next episode. Kalau ada lagi, kalau rajin nak edit.